Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, video ni khas untuk untuk saya tunjukkan setup setting yang saya gunakan untuk V4. Okay, ni part yang ketujuh. Saya masukkan ke semua setting antara RSI system, high reward, boost mode dan throttless. Seperti anda semua dah lihat, apakah SOP dia untuk empat teknik ni yang saya masukkan. Jadi dekat sini saya tunjukkan setting-setting setiap teknik yang ada di dalam SFX AI version yang keempat. Okay, first kita pergi pada RSI system. RSI system on. Okay, untuk timer ni, selalunya saya akan letak mula daripada pukul 8 pagi, iaitu 02, ini waktu server, dan sehinggalah pukul 12, waktu server pukul 12, sehinggalah pukul 4 petang. Sorry, pukul 5 petang, iaitu waktu server pukul 12. Maknanya saya akan onkan EA ni, tak kira lah sama ada RSI ke, high reward ke, boost mode ke, saya akan settingkan timer dia macam ni. Kalau untuk yang EA untuk timer punya lah. Kalau anda kata untuk yang news filter, saya akan hanya onkan pukul 8 pagi sampai 4 petang, 5 petang aja. Malam memang saya tak akan on. Beza tu saja. Kalau anda kata timer, kita gunakan timer trading, saya akan setupkan macam ni. Makna saya on pagi pukul 8 sehingga pukul 5 petang. Dalam pukul 5 sehingga pukul 11 saya tak akan ambil apa-apa entry. Dan daripada pukul 11 malam, iaitu kalau waktu server 18.00 sehinggalah pukul 3 pagi, iaitu pukul 3 pagi 22 waktu server 22.00. Dan season ketiga tak ada. Mana season ketiga ni sama dengan season kedua. Ini setting untuk timer saya lah. Dan setting ni semua saya gunakan sama ada untuk RSI, high reward, boost mode dan throttless. Semua settingnya ni saya guna ni. Okey. Ini untuk time frame M5. Okey, untuk time frame M5. Untuk M1 sebenarnya saya tak recommendkan, tapi saya akan tunjukkan jugalah setting dia dan apa risiko dia. Okey, dekat sini bila saya dah letak setting timer dia macam ni dan day management ni saya penuhkanlah, semua saya buka lah. Dan untuk setup size lot ni bergantung pada kita punya equity. Okey, sebagai contoh lah, kita letak kat sini. Okey, ini antara setup untuk size lot yang saya gunakan bagi setiap quantity saya punya margin. Okey, sebagai contoh dekat sini, jika anda kata anda guna icon sen 25 USD, letaklah lot lebih kurang daripada 2 sen hingga 5 sen. Kalau 50 USD, 3 sen hingga 6 sen. Kalau 100 USD, antara 4 sen hingga 7 sen. Okey, contohlah macam mana nak guna account standard. Okey, account standard saya tak open shorekan sangat untuk kita guna lot, kita guna margin, kita depo 100, 200 USD, 1000 USD. Saya tak shorekan sebab semua account saya close sebelum ni, masa zaman-zaman jahiliah tu memanglah saya depo besar lah, 10 tahun sebelum ni. Dan sekarang, dan selepas daripada tu saya belajar sesuatu, saya akan grow daripada account sen dan besarkan account sen menjadi account standard. Contohnya, saya akan grow daripada 25 USD ke 50 USD maksimum. Saya depo pun dululah, paling tinggi pun 50 je dah. Dah cukup, saya tak akan depo lebih daripada tu. Dan saya akan besarkan account tu. Account saya akan besar hinggalah jadikan dia 1500 USD. Baru saya convert pada account standard. Dan saya akan grow daripada 2 sen. Jika anda grow daripada account sen, okay, banyak kelebihan anda akan dapat lah. Salah satunya anda akan dapat belajar money management, dan anda akan dapat belajar apa risiko dia jika anda kata kita lot kita size macam ni, dan apa kelebihan dia, apa risiko dia. Kita akan belajar banyak benda kat situ sebenarnya. Berbanding kita akan grow terus besar, depo besar-besar terus nak size lot besar-besar. Dan saya faham ramai antara kita yang macam saya dulu pun berfikiran sama juga. Aku nak grow cepat. Aku dapat satu teknik ni, aku nak boom cepat. Okey, senang je. Anda buka 2 account,
Satu akaun anda ikut 100% saya punya setting. Okey, 100% saya punya setting, letak dalam VPS dan buka lagi satu akaun, anda letaklah anda punya setting dan anda punya orang cakap apa? Uh, Mengikut nafsu anda. Sebagai contoh lah, aku nak test ini lot besar lah kasi. Okey, satu akaun tu ikutlah orang cakap akaun pegang terpulang. Tapi sediakan satu akaun grow daripada 25 USD, letak dalam VPS, ikut 100% saya punya setting. Guna time frame M5, jangan guna M1 dan biarkan kita grow. Tengok dalam masa sebulan berapa persen dia boleh grow kat situ. Selalunya dengan teknik-teknik yang saya tunjukkan, lot yang saya tunjukkan, kebanyakannya lebih 100% lah per month. Okay, dia bergantung pada kita punya margin. Okay, sekarang ni untuk timer dah, day management dah. Okay, untuk yang ni, contohlah, slot saya letak kat sini lebih kurang dalam, saya punya margin lebih kurang dalam 30 USD. Account ni saya grow sebenarnya, account Demon sebanyak saya test, grow daripada 10 USD. Dan dia dah pergi lebih 100% dalam beberapa hari. Okay, saya slot ni, untuk ni saya showkan 0.03 sen. Ni untuk M5 TP saya akan letak antara 40 hingga 50 poin, antara 4 pip hingga 5 pip. Saya showkan lebih selesa 4 pip. Dan multiply 1.1 yang lebih. Okey, second trade distance ni, untuk ibu tinggal, next entry, next layer, saya showkan antara 4 dan 5 pip saja. Macam ni saya showkan, misalnya saya letak 5 pip lah. Okey. Ini sama, ini saya tak nak pakai. Dan ini saja. Okey, ini untuk setting M5 currency yang saya gunakan jika anda kata anda punya equity anda, margin anda banyak ni. Okey. Contoh dah, ada satu hari tu anda tengok, sebab market ni dia berubah sebenarnya. Kita tak boleh nak 100%. Oh, kita tengok setiap hari berapa maksimum floating dalam timer masa ni. Okey, contoh dah. Floating memang 10%, 20%. Anda boleh upkan sedikit sell slot. Jangan dapatkan apa dia punya second trade ni tak. Ni. Main lot aja. Okey. Okey, setting ni semua diguna pakai untuk currency sahaja. Okey, yang ni saya tunjuk untuk currency. Untuk gold saya tak recommend. Okey, untuk gold kalau anda kata nak juga guna gold, walaupun saya cakap jangan main, okey tak apa. Guna antara 1 sen hingga 2 sen. TP boleh letak antara 50 dan untuk second trade boleh letak dalam 60 hingga 100. Makna 66 pip hingga 10 pip. Ni kira point bukan pip ni. Okey. Ini kalau anda kata untuk gold M5. Okey. Tapi saya tak recommendkan anda trade pada gold. Sebaiknya pergi dekat currency saja. Jika anda dah betul-betul faham, mahir dalam version yang keempat, barulah grow menggunakan account, menggunakan pair untuk gold. Okey. Okey, ini untuk setup M5. Okey. Kata-kata nak juga guna untuk M1. Okey, nak jugalah M1 lah. Kata kan. Macam ni. Pergi dekat M1, setting dia. Waktu sekarang ni saya record ni pukul 7 lebih Tengok dia punya split besar. Sebab tu saya recommendkan pukul 8 pagi. Start daripada 8 pagi. Kalau anda kata nak guna juga M1, saya akan letak TP tu rapat dan second trade ni pun rapat. Ini setting untuk M1. Okey, apa risiko dia? Macam ni. Elakkan trade masuk dalam zone apa? Waktu news. Okay, sebab tu saya letak timer ni. Kadang-kadang waktu siang ada news dia kan. Kadang pukul 2, pukul 3 petang. Selalu kadang ada, kadang pagi pun ada. Jadi, untuk timer ni, saya showkan anda buka Forex Factory. Tengok dalam seminggu tu. Dia kadang-kadang dia ada keluar untuk minggu depan je kan. Okey, tengok tu 2 minggu. Okey, hari apa yang pair yang kita nak ni ada big news, high impact. Time tu kita set siap lah untuk seminggu sekali lah.
Kita buat macam ni. Tapi kalau macam saya setup ni dan forget je selalunya. Sebab malam yang selalunya betul-betul trending lah. Tapi nak betul-betul selamat, anda check lah waktu siang dia. Okay, ni untuk M1. Okay, ni untuk M1. Tapi saya showkan, kalau nak main M1 juga, lot jangan besar-besar. Dan elakkan daripada news, high impact. Okay. Ini untuk semua currency. Untuk gold, memang saya tak showkan. Untuk M1, lagi bahaya. Okay, ini untuk RSI system. Okay, untuk setup ni, anda boleh guna pada RSI, high reward, boost mode. 3 ni. Okay. RSI. RSI, high reward, boost mode. 3 ni untuk setup M1 ni. Okay, ini untuk setup M5. Ni. Untuk RSI, high reward dan boost mode. Ini setup dia. Sebab untuk version keempat ni, saya betul-betul jadikan dia simple saja. Dan padatkan dia untuk supaya anda boleh setup sekali dan run terus. Bagi untuk boost mode ni, boost mode, closing system on. anda kena onkan closing system. Okay. Boost mode, closing system. Ini M5. Okay. Mana semua teknik tu saya dah tunjukkan. Okay, ini untuk trawlers pula. Closing system on. Okay, ini untuk trawlers. Trawlers pun timer yang sama. Time frame M5 boleh. Trawlers ni boleh main semua pair. Semua time frame. M1 pun boleh. Tak ada masalah. Sebab kita ada TP kat situ. Dan saya akan letak TP macam ni. Sama juga. Okay. Dan kita ambil profit setiap 5 pip macam tu je. Kalau anda kata nak buka big time frame, contohlah kita nak main M1, H1 sorry. Kalau anda kata nak main H1, setting dia ini. Selalu letak 10 pip. Ini untuk H1 trawlers closing system. Okay, setiap setup yang saya tunjuk ni, anda boleh screenshot, ambil gambar ke dan simpan dalam phone. Okay, kenapa saya tak buat gambar untuk post pada dalam group? Sebab saya nak terangkan. Jadi kat sini mudah. Saya buat satu video dan boleh screenshot. Dan supaya anda semua boleh faham dengan setup yang saya bagi. Okay, saya harap anda semua boleh faham setup yang saya bagi ni. Ini yang setting yang saya guna sekarang ni. Kemungkinan akan ada perubahan dan anda kena faham perubahan di macam mana, dari segi apa. Dan selalunya, okay, satu account saya akan guna pada H1. Ini setting saya. Dan satu lagi account, ini account 10k punya tu, 10k USD. Satu account saya akan guna pada M5. Dan ini setup dia, saya hanya guna pada boost mode, closing system on. Dan ini setup yang saya guna. Jadi terpulang pada anda sama ada anda nak guna teknik yang mana. Okay, itu sahaja video untuk kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.